Assalamualaikum, selamat pagi. Sepatu sinar dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey Rahim, udah bersedia ke nak belajar bahasa Panja? Standby. Kau Im sepanjang sepanjang pula. Sepanjang. Dah lama ni belajar bahasa Panja, aku nak tahu betul-betul yang kau ingat apa sebenarnya. Aku lama tak banyak aku ingat. Aku merujuk pada buku yang aku tulis lah. Kau punya nak cover tu. Tak ingat cakap tak ingat. Tak ingat. Tak ingat lah. Okey, yelah pasal dia bukan senang nak belajar. Dia kena betul-betul masak. Okey, tak apa. Ini aku nak ajar kau perkataan baru ni. Sekarang ni aku tengah sibuk sebenarnya. Dalam untuk majlis aku ni. Tiba-tiba aku teringat kalau dulu dekat kampung aku tu ada serubung lah, Im. Kampung aku ada serubung, Im. Serubung. Kalau kenduri dia kena ada ni serubung ni. Hantu. Hantu aku. Kenapa nak kena hantu? Bunyi macam seram. Serubung. Bukan. Bukan eh? Bukan. Serubung. Memang dedor nak maksud dia tu. Tak, contoh ayat kau tu pun tergantung sangat tu. Aku teringat kalau kat kampung aku kenduri kena ada serubung ni. Oh, kemah. Oi. Betul pula. Dia sebenarnya dalam Banjar dia ada satu ni serubung ni, dia seakan-akan kemah ataupun dewan. Dia memang dibuat untuk orang kahwin lah. Untuk orang duduk bawah dia. Dia buat sendiri ke sewa? Buat sendiri. Bukanlah buat sendiri. Naikkan sendiri. Tapi benda tu biasanya kalau kat kampung ada kat surau benda tu. Dia macam papan tu kita keluarkan, kita naikkan serubung gitu tu. Okey. Kau kena tahu. Tapi sekarang ni rasa dah tak ada kot. Itu tempat makan ke tempat orang rewang tu? Tempat makan. Dia ada dia punya apa? Atap dia, ada tempat duduk dia. Lantai dia. Dia tak ada, dia duduk bersila. Duduk bersila. Alamak. Itu memang rare lah. Sarubong lebih daripada RM300,000. Okey, sekarang ni kita di ruangan berita antarabangsa, Rahim. Penat memandu singgah di paguh. Wow. Duduk minum teh halia. Akal dan iman biarlah teguh. Agar pribadi dipandang mulia. Walaupun kau punya pembayang tu nampak main-main, maksudnya dahsyat. Kenalah pasal nak percaya pembayang yang punya rimah yang sama payah. Betul lah tu. Lia, halia. Mulia kan. Teguh. Bagus lah. Bagus. Okey, apa beritanya? Ini berlaku di Hanahan, Carolina Selatan lah, Amerika Syarikat. Hampir nak sama dengan rumah kau punya nama lah. Itu Colin. Ada orang jumpa buaya jingga lah. Buaya warna jingga. Aku walaupun raba warna aku rasa pelik benda ni. Memang betul. Kalau kau tengok buaya dia memang jingga betul. Warna oren-orenan tu. Okey. Lepas tu dia punya saiz lebih kurang dalam 1.2 hingga 1.5 meter lah. Tak berapa besar. Saiz tak besar lah. Dia nampak di tepi kolam. Kalau nak tepat lagi, dia punya warna kalau ikut bahasa yang betulnya warna terracotta. Terracotta. Lapor. Tapi sebenarnya tak berapa pelik lah. Pasal buaya albino pun ada. Yelah, ular albino pun ada. Tapi ni dia warna jingga. Tapi kalau banyak orang cakap, kalau dia letakkan Facebook, ramai orang bagi pendapat, dia kata mungkin disebabkan masalah pigmen kulit. Ataupun mungkin disebabkan oleh pencemaran dasar sungai tu. Itu yang buat kulit dia berubah tu. Faham. Tapi agak pelik lah. Tak pernah tengok buaya color macam tu kan. Yelah, comel warna jingga. Comel kau jangan buat ngap kau. Yelah, memang comel. Aku tengok gambar, macam dicat pula kan macam batu. Kalau orang tak perasan duduk atas tu. Jangan. Itu ceritanya. Tapi kalau kau pernah tengok buaya tembaga warna apa lah? Tapi tak adalah tembaga sangat warna dia. Itulah. Warna kuprum kot. Aku pernah jumpa, Im. Buaya tak kelihatan, Im. Aku. Wahala. Misai tak ada. Ini mana misai kau? Misai memang tak ada. Dah 2 hari semalam tak perasan. Tak perasan. Semalam tertinggal. Kita tak cerita pasal buaya. Nampak misai kau lebih menarik cerita pasal misai kau. Kenapa misai aku? Tak ada. Nampak. Semalam tak ada. Obvious lah. Semalam tak ada. Semalam tak ada. Tak perasan kita. Tak apalah.
kita cerita pasal buaya. Okay. Apa off air kita cerita lebih lanjut dengan kau. Okey, baik. Buaya warna jingga. Tantan ni tak? Petola. Okey, itu saja berita je. Kejap lagi ada pendengar turun dengan kami Sepatu Sinar and realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, kita di pendengar pula ni. Aku perkataan ni At least. Kau tahu aku biasa pakai perkataan tu. Tak, aku cakap at least. Aku saja je. Tak, kita biasa bukan borak. At least kau. Sekurang-kurangnya lah. Tapi bukan lah tu. Ni sebab aku nombor lalu tadi. Saya cakap at least. Bukan. Cuma aku rasa kalau dibuang at list tu mesti jadi lain maksud dia. L-E-S-T. Itu okay, list. Okay, lagi satu list L-E-A-S-E. Tu lipstick. Biasa orang pakai kat bibir. Itu lip. Lip. Itu aku asal tahu. daripada bibir. Lip. Lipstick. Bukan lipstick Bukan lipstick. Aku lastik kau. Okay, L-E-A-S-E itu pajakan atau perjanjian sewa. Betul. Satu lagi L-E-A-S-T tu pajakan. Bukan, L-E-S-E. Itu pajakan. Atau perjanjian sewa. Kalau L-E-A-S-T sedikit atau kurang atau paling kecil. Dia berkaitan dengan size atau amount. Kau kadang-kadang tinggalkan gitu dikit-dikit. Dikit-dikit. Betul lah tu. Sedikit lah. Sedikit lah. Betul. Kalau at least apa kalau maksudnya? Sekurang-kurangnya. Dia kurang juga. Okay, L-E-A-S-T. Kita lebih pada panggil at least Suyati. Tak. Marah orang. Malah aku betulkan dia ni. Permandai ni. Okay, L-E-A-S-T itu sedikit. L-E-A-S-E itu pajakan. Atau perjanjian sewa. Alright, terima kasih Rahim. BSN realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, kejap lagi kita layan motivasi pagi. Saya belanja ini soalan datang daripada Rahim. Saya nak tanya yang saya pelik kenapa ada berlaku semakin lama perkahwinan tu dia boleh sampai berpisah, boleh sampai bercerai. Padahal sepatutnya semakin lama perkahwinan tu kita semakin serasi. Tapi kenapa perkara ni macam ni maknanya dah pergi 20 tahun 30 tahun tapi masih akhirnya bercerai. Betul tu. Aduh, Datuk cakap. Kejap lagi kita dengarkan jawapan penuh daripada Datuk. Terus dengan kami Sepatu Sinar. Tegarkan minda dengan motivasi pagi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perkongsian hidup ni tu, rumah tangga ni lah. Kan biasanya peringkat awalnya perkahwinan kita dilihatkan perkahwinan terlalu sempurna. Semuanya indah belaka. Tahun demi tahun semakin ada dah. Mula-mula kahwin kentut pun wangi lah. Itu dia tu. Semakin lama semakin ada perubahan, semakin orang kata semakin retak melanti belah. Cuma saya nak tanya yang saya pelik kenapa ada berlaku semakin lama perkahwinan tu dia boleh sampai berpisah, boleh sampai bercerai. Padahal sepatutnya semakin lama perkahwinan tu kita semakin serasi. Tapi kenapa perkara ni macam ni maknanya dah pergi 20 tahun 30 tahun tapi masih akhirnya bercerai. Betul tu. Ya betul. Saya pun sedih bila saya jumpa kes-kes macam ini. Sebenarnya suasana atau keadaan dunia ini sebenarnya ikut sistem, ikut undang-undang alam. Semua benda dia akan makin lama makin rosak. Dalam bahasa psikologinya dia akan dystrophy. Dystrophy mean makin lama makin hancur. Kasut yang kita pakai makin lama makin buruk. Betul. Baju kita pakai apa pun makin lama makin buruk. Benda yang baru ciptaan Allah ini makin lama makin buruk. Rumah tangga sama juga. Kalau rumah tangga ini tidak dipupuk, dibaja macam pokok, maka dia akan jadi layu, akhirnya mati. Betul. Inilah masalahnya. Mula-mula itulah, mula kahwin berkamainya dengan penuh kasih sayang, belayannya, pegang tangan, cakap I love you, panggil sayang. Ini semua memang sebenarnya baja-baja untuk rumah tangga. Tapi bila anak dah 5, anak yang 10 tahun dah kahwin, yang 15 tahun, 20 tahun dah tak ni dah terlupa lah. So artinya rumah tangga ini macam pokok, kena dipupuk, kena dibaja untuk terus segar sampai bila-bila dengan sengaja. So makin lama makin sayang, makin lama makin kasih. Memanglah cara mempamerkan kasih sayang berbeza dengan umur. Tetapi kalau kita tak dengan sengaja memupuk, membaja rumah tangga kasih sayang itu, maka memang akan sirna, memang akan pudar ya. So tolong ya para pendengar yang saya kasihi, rumah tangga itu macam pokok, kena dipupuk, kena dibaja, kena disiram sampai dia mati. Sampai kita mati lah. Bercambah, sentiasa hidup, menghijau sampai kita meninggal dunia. Ya.
Tak minta tepuk. Kagum dengan jawapan tu. Motivasi Pagi bersama DMFK setiap Isnin hingga Jumaat jam 6.45 pagi di Sepatu Sinar. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, berita sokan Jeb. Ni aku ambil kat berita harian Okey, cantik. Tajuk dia mudah buat JDT. Apa yang mudah? Semalam Piala AFC JDT menang 3-0. Woi, tahniah lah. Tahniah, aku tak tengok lah. Oi, kau kena tengok sebab ada satu insiden tu Kau nak kesian ke, kau nak gelak ke, kau tak tahulah mana satu Apa insiden ni? Ini di mana defend lah. Defend ni Bionket Angkor FC. Dia nak selamatkan bola. Kan, bola tu memang kalau dia tak save, bola tu masuk lah. Dia berjaya save. Tapi bila dah ada lajak, jadi dia menggelonsor. Dia dah menggelonsor tu tersekatlah kat tiang Aku boleh membayangkan tu. Sakit macam gitu. Dia macam dah selamat bola, jadi dia slide lah kan. Tapi terus menggelonsor, terus tersekat kat tiang. Alamak. Aku pasal tu lah bola ni memang aku takut. Benda-benda macam itulah. Yelah. Yang tak dingin ni. Betul. Contoh kena rembat bola. Ni biasa kalau orang buat wall lah, defend. Rembat kan. Kadang-kadang dulu teringat masa zaman Roberto Carlos kan, dia rembat laju. Laju dia. Itu yang ada setengah defend, dia membelakang kan. Betul. Dia buat wall di belakang kan. Dia belakang. Betul. Ketakutan lah maknanya tu. Yelah, kalau dah rembat deras-deras gitu aku pernah kena perut. Senak, dia orang cakap enjut. Sebab senak tau. Yelah. Senak tak apa kalau kena muka. Oi, macam mana Yim? Orang kampung aku. Alah, orang kampung kau. Betul. Rembat kena muka termasuk hidung hidung termasuk ke dalam. Habis macam ni? Dah kelang kabut kan. Diorang tekankan ni tulang pipi Pelepup dia keluar balik lagi. Boleh pula Dah risau tu. Sebab dia tinggal lohong dia boleh ke dalam. Dia dah lohong. Jadi kawan-kawan tekan pipi tulang pipi dia tekan kiri kanan kuat terkeluar. Ini macam kampung aku pada lah macam. Alah. Kamu kan pun ada. Berlawan-lawan lah. Rembat ngam-ngam pula dia tengah menguap, hilang bola dalam. Bola pasal bulat. Hole in one orang cakap. Memang tak boleh berapa dah. Yang dia kawan kau tu kalau mengantuk baliklah rumah. Benda-benda ni aku memang tak boleh nafikan. Sebab kampung aku lagi macam-macam. Tak apa kalau kampung-kampung tu baik. Aku ingat kita dah sekampung. Aku rasa jangan orang kampung aku terlepas di kampung kau lah. Okey, tak apalah. Itu maknanya dalam bersukan kita kena lebih hati-hati. Kita lebih kelakar. Lebih hati-hati. Kalau rasa nak tidur balik rumah. Jangan menguap. Assalamualaikum, selamat pagi. Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, sekarang ni kita di Sepatu Sosial Jeb Rahim. Inilah ambil dekat Sinar FM punya Instagram ni. Aku memang tertarik betul. Dia gambar orang jual aiskrim tu. Okey. Yang ada peti kat belakang tu kan. Caption dia tu aku suka. Dia cakap, dulu time kecil-kecil kalau abah beli aiskrim calung ni pun dah rasa bahagia. Betul. Jadi aku nak tanya kau orang, masa kecil-kecil apa yang buatkan kau rasa bahagianya? Aku aiskrim kau dapat tu. Sebab aiskrim tu dia potong. Dulu sekarang ni dah sekop kan. Dulu dia pakai pisau potong. Dia petak. Lepas tu dia punya apa ni? Aiskrim tu lah. Dia cucuk lidi kan. Apa pula cucuk lidi? Calung tu macam gitu. Lepas tu dia akan potong 4 segi. Letakkan calung tu 4 segi. Lepas tu ambil, dia letak dekat calung. Kau tak pernah sama kau? Aku tak ada tu. Dia calung. Kamu kau akan pelik. Tak ni betul ni. Yelah. Yang dia potong dia ais gitu kan. Aiskrim tu. Dia potong 4 segi. Lepas tu dia potong petak gitu. Lepas tu dia ambil, dia letak atas tu. Kat calung tu. Dia tak bulat dalam sekarang ni. Tak, yang sekarang ni pakai skop kan. Kalau kau Yim, kalau kau lah, apa yang buat kau bahagia masa kecil? Gula-gula batu tu. Dalam loyang. Selalu dia nak bersikal. Bila dia sampai je, dia akan pakai loceng. Kita beli lah. Gula ketuk. Dia gula ketuk. Lepas tu dia akan pakai macam tempat pengetuk tu. Dia ketuk tak
tak ada bunyi dia. Itu budak datang Kumon 2 portion penuh plastik. Yelah. Oi, sedap dia. Sekarang tak ada benda macam tu. Tak ada lah. Apa dah tak ada. Itulah dia macam dimakan zaman lah kat dia. Macam kau Macam aku aku bukan ke arah tu. Aku dulu arwah atuk aku dia ada satu setiap pagi dia akan bawa aku pergi ngeteh. Sarapan lah. Sarapan lah. Bayangkan aku kecil-kecil nanti dengan orang tua. Lepas tu minum atas cepe tu. Dalam cepe tu. Bukan cepe. Apa tu? Piring. Dia minum dalam cawan. Cepe penutup botol. Salah. Dia minum dalam cawan. Aku minum dalam piring tu. Nak sejuk lah. Pasal panas kan. Masa tu aku rasa akulah yang paling bahagia. Pasal minum kat piring. Bukan. Minum kat piring tu satu. Suasana dekat gerai tu. Betul lah. Budak-budak. Aku kecil lagi. Lepas tu ada orang tua ramai-ramai. Nanti atuk aku borak dengan ni. Ya Allah. Tak boleh beli lah. Itu barang tak boleh beli lah. Itu momen lah. Itu bahagia lah. Tapi kalau letak dekat piring tu, dia orang cakap cepat sejuk kan. Sejuk lah. Itulah fungsinya kononnya. Asal dia tak takut dengan air banyak. Dia nipis je air tu. Cepat sejuk lah. Kau tiup sikit je dah boleh minum. Itulah dia. Kadang-kadang itulah bahagia tu tak boleh dibeli ya. Dia satu benda yang sebab tu cakap kadang-kadang kita terasa macam kita macam gini pun dah seronok. Apatah lagi orang yang lagi mewah. Sebenarnya nikmat tu dah diagih-agih kan. Itu dia je. Nikmat tu dah rata dah. Orang yang tadi tu yang katalah keadaan hebat tu, keadaan dia lagi best. Dia tak sama dengan nikmat yang kita dapat minum. Itu betul tu. Air kat cawat piring tu. Dia tak dapat rasa nikmat tu. Betul. Kita macam rasa bestnya. Hargailah. Bahagia setiap benda tu nikmat. Dahsyat lah. Okey, itu saja. Sekejap lagi macam biasa jam 7 kita ada meja bulat, kita ada kawan tanya ustaz jawab terus dengan kami Sepatu Sinar. Pagi lebih meriah dan lebih segar bersama 3 jejaka madu. Jeb, Shuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, bersama dengan kami Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, masuk jam 7. Kalau terlupa hari ni hari apa, saya ingatkan hari Rabu. Kalau orang banyak panggil hari Arba, 22 Februari hari ni. Okey, kejap lagi kita layan kawan tanya ustaz jawab. Ini saya belanja soalannya dulu. Apakah hukum memakai bau-bauan atau deodoran yang mengandungi alkohol? Mohon pencerahan dari Imam. Okey, kejap lagi kita dengarkan jawapan penuh daripada Imam Muda Ashraf yang sedang memandu atau hati memandu. Yang baik-baiklah untuk anda semua pagi ni, okey? Ashraf, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum, Mam. Salam. Mam, inilah Mam. Soalan ni macam dah biasa sangat saya dengar. Kan? Saya pun kadang-kadang tertanya-tanya. Jadi soalan daripada Faris bin Jalil ni macam soalan yang saya pernah nak tanya Imam lah. Apa soalan dia? Soalan dia pendek, jadi saya panjangkan sikit lah. Dia kata, apakah hukum memakai bau-bauan atau deodoran yang mengandungi alkohol? Mohon pencerahan dari Imam. Kahul. Masa Arab kata kahul, alkohol. Sebab ada orang cakap kalau kita ni, ialah Islam ni suka wangi-wangian kan. Ya. Kalau kita nak pergi solat tu ada bau-bau yang memang dibolehkan. Yes. Tapi ada tak bau-bau yang tidak dibolehkan? Okey, sedang cerita dia macam ni. Yang pertama memang ada perselisihan pandangan tentang hukum khamar itu sendiri. Arak. Okey, arak dan alkohol saya asingkan Okey, arak kita mula dengan arak. Ulama kata arak ni najis. Sebahagian ulama kata tak najis. Dia hanya merupakan najis maknawi. Sebab dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabul azlamu rijsun min amali syaitan. Najis yang dikatakan dalam Al-Quran itu khamar, tenung nasib, judi itu najis maknawi, bermaksud najis dari segi dosa. Sebahagian ulama kata najis hakiki. Dia tu najis. Arak tu najis. Jadi mazhab Syafi'i pegang arak tu najis. Kita pun pegang selamat. Okey, arak najis. Cuma beza pandangan, alkohol ni adalah kandungan yang terdapat dalam arak. Alkohol yang dalam memabukkan dan alkohol yang digunakan untuk perfume, untuk perubatan, untuk deodoran adalah alkohol yang berbeza. Jadi kalau kita ambil alkohol alkohol saja, yang etanol apa nonol tu kan, ambil makan sesaja, dia bukannya mabuk, dia akan mati terus sebab jadi racun. Jadi benda-benda ni ulama dah keluar fatwa. Perfume yang ada alkohol, saya berani cakap sebab ada fatwa. Perfume yang ada alkohol, deodoran yang ada alkohol, alkohol itu dibenarkan dibawa ke tempat solat. Maksudnya dia pakai deodoran ada alkohol, dia pakai perfume ada alkohol, tak ada masalah. Fatwa dah keluar. Boleh solat. Boleh pakai solat. Okey, jelas lah. Ini clear. Tak orang selalu tanya-tanya lah, Mam. Kalau pakai malaikat subuh, lain kali pakailah minyak wangi yang jenama-jenama sikit. Okey, Mam, terima kasih, Mam. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Anda pun mesti ada soalan kan? Hantarkan sebarang
persoalan dan kekeliruan anda ke Sinar.FM sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi. Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, sekarang ni kita di meja bulat. Ini aku nak cerita pasal cerewet. Oh, cerewet. Cerewet ni biasanya pada perempuan je kan? Yelah. Pasal perempuan lebih pada perempuan lah. Lebih pada perempuan. Tapi kau tahu tak, lelaki pun ada yang cerewet. Ada engkau. Wah, sendiri buat lawak sendiri ketawa lah. Bukan. Pasal memang itu untuk engkau sebenarnya. Yelah. Apa? Rahim perasan yelah, aku perasan macam kalau pergi syuting kan kau photoshoot, baju tak iron, kau tak nak. Lepas tu kau kena stokit ni, baju ni ketat sikit, tukar lah. Padahal kalau pada pandangan kita okey je. Tapi bila kau tu, kau rasa macam tak selesa sikit je, kau tak nak pakai. Macam kau detail lah sikit. Itu pakaian. Kereta dia. Kereta dia cerewet. Betul lah kereta kau. Aku pernah naik dengan dia. Aku letak duit siling. Dia bising. Dia cakap, kau boleh tak duit siling kau tak lepas cik. Asal bising. Maknanya dalam kereta dia takkan ada siling. Itu cerewet lah tu. Kalau perempuan dia yang kereta nak bersih-bersih dia kan. Dia gitu. Tapi rambut tak cerewet pula. Kawasan boleh je pula. Yalah. Kering tak semena-mena. Saya paling ketara kereta lah. Kereta aku memang tak boleh bersepah. Tak boleh bersepah. Tak boleh bersepah. Langsung duduk tergetik. Tukarlah seat pakai sofa. Kawan-kawan aku semua dah tahu naik kereta aku memang dia jangan ada benda tinggal lah. Air naik kereta dia, air tak boleh letak sembarang. Betul. Kalau kau letak dia akan rasa dia jeling ke. Betul lah kata. Kau dah pernah rasa gimas lah. Ya, aku buang. Kau tahu aku perasan masuk kemalan naik kereta ke kau. Aku jeling pun dia tahu. Maknanya kau ngaku tak kau memang cerewet. Cerewet sikit lah. Tunggulah besok. Orang agak cerewet tapi kau lebih cerewet. Dari segi bekerja pun kau pun tahu. Tapi memang aku cakap kau tu cerewet. Cerewet lah. Sebab nak satu benda yang kita terbaik lah. Ada juga pentingnya cerewet tu. Kalau dari segi kerja kadang-kadang merajuk-rajuk pun kadang. Dah puas sampai dah puas bertekak-tekak. Lantak lah. Jadi itulah hanya kita nak cerita kat meja bulat ni. Lelaki pun cerewet. Lelaki pun cerewet. Okey, kalau anda ada cerita pasal lelaki pun cerewet ni, boleh call kami 0395432000. Jom kongsi dengan kami. Try naik kereta aku. Sudah dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, meja bulat hari ni, lelaki pun cerewet. Itu tajuknya. Kita bersama pemanggil pertama ni, Yati. Selamat pagi, Yati. Selamat pagi, hai. Hai. Apa cerita? Okey, tadi kan saya ada terdengar Jeb dia punya cerewet. Apa pasal shilling lah kereta tak boleh. Itu biji macam suami saya. Oh, ya ke? Iya, tak boleh. Ada kalau dengar bunyi sikit, apa tu? Betul lah. Apa benda dalam kereta? Sebab saya nak bezakan dengan dia orang, kereta kan tabung. Tapi kan ada gunanya siling dalam kereta. Kalau emergency boleh pakai. Tahu, tapi tak payahlah letak kat situ kan. Dah namanya cerewet. Okey, lagi apa yang cerewet pasal suami awak? Okey, ada saya masa mula-mula kahwin macam asal ni siapa macam ni sekali. Okey, dia kadang-kadang tu saya pakai baju nak keluar, ada yang tak kena dengan dia, saya kena tukar. Oh ya. Saya tak kena. Ada kau pakai baju macam ni, tak kena lah. Okeylah, awak pilihlah baju mana nak saya pakai. Jadi pilihlah. Okey, dah kena, bolehlah keluar. Biasa perempuan yang laki punya baju kan? Wah, kan. Tapi itulah suami saya. Dia punya cerewet mengalahkan perempuan. Dia apa? Image consultant ke? Kalau macam kat rumah tu, benda-benda yang awak rasa macam alamak cerewetnya, macam katalah mengemas ke apa ke, ada tak? Ada. Dia memang pengemas. Dia kadang-kadang kalau tak puas hati, ada benda yang kat celah-celah ada sampah, dia akan sapu. Sampah yang dia cari tu lagi banyak pada saya sapu. Dia cari entah. Lebih kurang saya ni, betul lah ni. Betul lah, itu cerewet lah tu. Betul. Lepas tu macam satu-satu benda tu kan, kalau tempat dia dekat situ lah, jangan ubah. Kalau ubah nanti dia bising lah. Apalah letak kat sini, apa lah. Kalau makan dalam kereta lagi satu, dia pantang makan dalam kereta. Saya punya pantang. Okey, udahlah tu Yati. Laki awak memang cerewet. Itu kan, memang betul-betul lah cerewet. Okey Yati, terima kasih. Terima kasih Yati. Okey.
Okay, bye. Okay. Aku memang pantau makanan dia tu. Pakan tak apa, bunyi tu. Cak. Alah. Okay, kalau anda ada aku saja je. Bentang meja je aku cakap. Bentangkan meja tu. Lelaki pun cerewet, boleh call kami, kongsi dengan kami 0395432000. Peter Pan. Mungkin nanti realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Lelaki pun cerewet, itu dia tajuk meja bulat hari ini. Pemanggil kedua, Lin. Silakan, Lin. Saya ada seorang suami yang sangat bersenyayang. Okay. Yang dia sangat sayangkan dia punya toys, iaitu helmet. Okay, helmet. Sekarang ni kan kita dekat KL kan macam musim hujan, petang je hujan kan. Datang ambil isteri balik, tak apa. Kalau hujan tu baju isteri ke apa, isteri punya part basah tak apa. Jangan helmet yang basah. Boy, mana boleh buat macam itu helmet basah? Helmet bukan untuk dibasahkan kalau ada hujan. Dia punya sayang kat helmet tu. So bila dah berlencun-lencun balik tu, okey tak apalah. So kalau kita bursting balik dah basah-basah mandi kan, dia lap helmet. Dia sayang. Sayang sangat. Mandi dengan helmet ke? Tak, tadi kena hujan. Jadi sampai tu dia terus lap helmet dia. Dia punya sayang tu, dia make sure helmet dia tu bersih, tak ada sebiji kuman apa, baru dia masuk dekat dalam almari dan baru dia mandi. Punyalah sayang tahap gaban dia tu. Yes. Sebab suami memang ni kot, yang apa? Kata orang tu kolektor kot helmet. Sebab setengah orang memang simpan kumpul helmet rare ni. Betul. Dia punya helmet tu macam lagi mahal lah daripada baju isteri, tudung isteri segala ni. Pakai motor apa ni? Dia punya dia pakai motor biasa je. Tak adalah motor je pun. Tapi dia punya helmet tu macam lelaki tahulah kan, macam siap tadi kereta kan. Macam lebih kurang lah. Dia pun kereta dia sama lah, lebih kurang je. Tapi dia memang sekarang ni more to helmet. Kau takut basah, payungkan lah helmet. Okay, terima kasih, Lin. Ada member aku jaga helmet. Memang betul-betul jaga. Sebab luar tak nak calo. Mana dalam dia orang memang jaga. Apa ni, letak apa tu, spray berbungkus tu. Bungkus macam mana? Ya, selalu kan helmet ada bungkus tu. Ada bag dia. Memang jaga. Dahsyatlah. Lelaki pun cerewet. Kalau anda ada cerita, jom call kami 0395432000. Suatu sinar peluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, lelaki pun cerewet, itu dia tajuk di meja bulat. Kita bersama dengan pemanggil. Ada pemanggil lelaki. Khairul. Ya, saya Syuib. Awak cerewet ke? Ya, saya sendiri Syuib. Tak apa, kita ngaku Syuib, tak masalah. Tak masalah, betul. Dia bukan macam Jeb tadi. Okey, sorry Jeb. Tak apa. Tak apa. Saya punya cerewet saya kalau antaranya pasal makan lah pasal makan ni, kadang-kadang jangan kata orang lain yang terbersin ataupun batuk ke arah makanan saya punya kan. Malah kadang-kadang kalau saya sendiri terbersin dekat makanan saya, walaupun saya belum start makan, saya takkan makan. Saya tolak tepi dah. Tak apa, saya tak makan, tak apa. Tak bolehlah kembang tekak lah. Yelah. Yelah, itu kita bersin tu, kuman tu. Bakteria tu. Yes. Jadi kadang-kadang kalau saya tak perasan, kawan saya ke siapa batuk makanan saya makan. Tapi kalau saya perasan, confirm memang saya takkan makan. Betul lah. Lepas tu yang satu lagi, kalau katakan, kalau kita nak buang air kan, kalau saya tak puas hati dengan toilet tu, saya tak pergi. Sanggup menahan Sanggup saya menahan, saya cari toilet lain. Sebenarnya lebih kurang saya je bang. Saya ni cerewet banyak. Oh ya ke? Macam abang lah tu makan pun kalau kadang mesin kita rasa macam alamak kan. Sebenarnya cerewet kita Jeb kan bukan pasal apa, untuk kebaikan juga. Kebersihan kebersihan. Betul. Kalau kadang-kadang boleh datangkan penyakit untuk apa kan? Untuk apa? Kita pun nak sihat, nak tanggung anak bini kita. Kalau kita sakit, siapa nak jaga dia orang kan? Cantik. Habis bang, maksudnya kalau kata sakit perut macam mana pun, toilet tu tak menepati piawaian abang, memang abang tahan lah. Tahan berpeluh-peluh, saya cari toilet lain. Abang tak sampai kawan, kalau member tanya, kau kenapa? Aku tak boleh pergi toilet tu. Kau ni cerewet sangat lah. Tak boleh, cari toilet lain. Okey lah bang, macam kawan saya ambil mudah, dia tak cerewet, dia ambil mudah. Yang gelak kuat tu tadi tu. Okey, bang, terima kasih bang. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iman, kau jadi ambil mudah. Yelah.
Kau saja kan. Ini kau buka cerita ni, yang orang tahu semua ketawa. Yang memang orang tak tahu macam apa kau cakap ni. Yalah. Kau tak payah. Jangan ambil mudah Okey, lelaki pun cerewet, itu tajuknya. Kalau anda nak kongsi cerita, call kami 03-9543-2000. Sepatu Sinar. Assalamualaikum, selamat pagi. Sepatu Sinar dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, lelaki pun cerewet, itu tajuk di meja bulat. Pemanggil terakhir wanita. Lia, silakan. Saya nak cerita pasal suami saya juga. Okey, suami saya ni dia ada OCD. OCD tu apa? Okey, OCD ni sebenarnya Obsessive Compulsive Disorder. Lagi ni. Yang pub order je. Kalau bahasa Melayunya apa? Dia macam, dia sangat nak benda semua nak perfect. Okey, contohnya macam contohnya kita susun kasut dekat depan rumah. Okey, sengit sikit je sengit. Dia nak juga betulkan. Sama lah. Aku pun sama. Dia tak boleh. Lepas tu kalau macam dalam kereta, aircon punya apa? Tahu dia punya corong dia tu. Corong tu. Kalau corong tu tak sekata dengan yang sebelah tu, dia betulkan juga. Dia tak boleh. Dia memang tak boleh. Dia sangat OCD dan sangat pembersih. Maksudnya kalau susun sembarang pun dia tetap macam gitu jugalah. Kalau sengit sikit tak boleh. Dia dah susun. Okey, contoh at the first place dia dah susun. Dia dah susun elok-elok. Tapi kan dia akan patah balik. Ni sengit lah. Dia akan macam akan ada je tak kena. Kalau penampilan macam mana penampilan? Dia sangat pembersih lah. Dia kalau makan tiba-tiba dia tertumpah sikit kat seluar dia, sanggup pergi kedai, pergi beli seluar baru. Ya ke? Dia tak boleh sikit pun. Itu sambal pun tak boleh kat seluar dia. Itu yang auditioning championship. Kau punya macam wrestling. OCD. Ya, auditioning championship disorder. Aku pun tak tersebut. Maknanya mesti awak punya suami ni jenis yang smart, handsome macam gitu handsome lah juga. Sebab itulah sebenarnya dia sebenarnya orang yang handsome ni susah sikit nak jaga. Tapi itulah kita kena gelar juga. Jelah. Alright. Kuat tumpah beli seluar baru Seluar baru. Kau tengok. Dahsyat. Itulah dia. Rumah salah cat pindah. Rahim, cat ajalah. Tak kenapa nak pindah. Agak je lah, aku agak je. Okey, itulah. Ya, macam-macam orang. Yelah. Tapi orang cakap lelaki yang cerewet ni, dia akan dekat dengan dia punya penampilan mesti smart. Tapi cerewet dengan style, dua benda yang berbeza. Style tu gaya. Macam member aku, dia style pula. Memang madang style dia. Tapi bukan kat rambut, dekat kuku. Ya ke? Kuku tu dia potong macam nanas. Tak sama macam kita kan. Kalau menggaruk luka. Dia buat macam ni. Macam nanas. Macam tajam. Okey, kalau aku nampak lelaki pun cerewet ni, segmen selai. Kau dengar ni, lelaki pun cerewet ni mesti kita boleh mainkan lelaki tu smart, handsome. Apa kata dia boleh kategorikan lelaki metroseksual lah. Ada juga lelaki cerewet tak handsome aku. Maksudnya lelaki yang cerewet ni dia dekat dengan metroseksual lah. Maknanya dengan dia punya pakaian, dikaitkan lah. Jadi ada eloknya. Tajuk ini kita bawa ke meja bulat malam ni. Jangan jemput aku dah tu kerja sana. Kita akan jemput orang yang sesuai lah, Jeb. Yang mungkin smart, handsome, penampilan dia memang metroseksual. Metroseksual Malam ni kita bawa Boleh. Okey, cantik. Jom kita tutup meja bulat ni. Ini dia Aurora Salwa Ahmad. Kejap lagi Pakcik Nasi Lemak daripada RM300,000. Andai kau menjadi bunga, biar ku jadi tangkainya. Lagu apa lah jadi? Nonaku Azimah. Aziz. Apa Azimah? Dia cakap Azimat tadi. Ya. Apa khabar Pakcik, sihat? Alhamdulillah. Dia cerita tadi meja bulat pasal lelaki cerewet lah. Dia buat peka pula. Pakcik cerewet tak? Pakcik memang cerewet. Pakcik kan meniaga kan. Pakcik kalau beli nasi lemak, pakcik memang make sure biar betul-betul dia sedap. Pakcik meniaga. Beli nasi lemak. Satu ni. Iyalah. Jual nasi lemak. Sebab pakcik ambil untungan tangan. Pakcik beli kat orang, lepas tu pakcik tolak balik. Makam. Patutlah pakcik tahu tu mana sedap, mana tak sedap. Yang sedap pakcik belilah. Pakcik beli, lepas tu pakcik tolak. Sebab sekarang
sekarang nak berniaga, nak buat semua barang kan mahal. Jadi pakcik ambil untung atas angin. Pakcik main trading Dahsyat lah. Jadi pakcik rasa mana yang sedap-sedap, pakcik angkat lebih banyak. Pakcik tolak. Lain kalau penampilan pakcik cerewet tak? Pakcik kalau pakcik kan dia yang ada misai kan. Pakcik kalau trim misai memang pakcik cantik, cerewet lah. Apa tu maksudnya? Sebab misai pakcik kalau orang lain kan dia potong kan memang ada yang ikut lain lah, ikut sama dia. Pakcik buat misai pakcik polkadot. Ada yang nampak dia macam cik, saya nak keluar lah, pecah pokok saya pakcik. Polkadot ni bukan polkadot. Polkadot. Yang kan nanti kumbang cik. Bulat-bulat. Pakcik memang polkadot. Bentuk dah kelakar. Sebutan pun salah tu. Yelah. Oi cik. Polkadot. Bulat-bulat cik. Bulat-bulat. Jadi pakcik jenuh membuat itu. Pakcik tak cukup. Pakcik lebih pada titik. Apa ni? Titik. Alah. Pakcik memang dalam berapa lay cabut, memang pakcik biasa 5 lay. Pakcik akan cabut. Jadi dia jampak macam bulat. Selasili. Pakcik tak boleh dilepaskan ke hutan. Orang ingat ke limau. Cik. Itu polkadot tu punchline of the year. Udah. Pakcik balik lah cik. Pakcik berhenti dia orang lah pakcik. Cik udah cik. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Apa tu? Itu dia. Ui, buat aku game. Dahsyat. Ini memang punchline of the year. Mana orang pada jauh boleh kenal kalau yang mesti polkadot tu. Itulah pakcik nasi lemak. Okey. Nak bagi tahu kejap lagi akan keluar syarat memanggil. Anda kena jadi panggil terpantas. Pasal apa? Jerat sepatu ada RM7,600 wang tunai dan ada BSN SSP bernilai RM300. Aduh, terus dengan kami Sepatu Sinar, anda perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, sekarang masanya untuk jerat Sepatu Sinar. Kita bersama dengan pemanggil terpantas ni. Namanya Wani. Ya, saya. Awak dah lambat. Okey, hari ni kalau awak berjaya, awak menang wang tunai RM7,600 dan juga BSN SSP bernilai RM300. Okey? Amin. Okey, jangan mulakan jawapan awak dengan ya, tidak. Jawapan berulang tak boleh, lambat tak boleh, dan pastikan jawapan tu bersesuaian dengan soalan. Okey? Okey. Wani, 30 saat saja bertahan. Silakan. Semalam dah call kan? Ya. Ya mana boleh sebut. Wani. Bau jalan sesaat. Kita bawa kat dulu lah kot. Macam mana? Wani memang awak ada call semalam. Wani semalam ada call lah. Ya, saya. Patutlah. Jujur orangnya. Dia tak boleh masuk macam ni kalau orang jujur. Minta maaf ya. Ya, okey, tak apa. Okey, bye. Bye. Ya, kaya tu. Boleh pula dapat call tu. Itulah rezeki untuk call tu kita tak tahu. Betul. Cuma untuk melepasi jerat itu. Ya. Okey. Bawa ke besok wang tunai jadi RM7,700 dan BSN SSP menjadi RM400. Okey, yang lain terus saja bersama dengan kami sepanjang minggu ini untuk jerat Sepatu Sinar. Sinar dibawakan oleh BSN. Realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Haha. Lagu Selamat Pengantin Baru lah masuk. Iya ke? Alah. Wah. Berapa pagi 4 hari lagi. 4 hari lagi lah. Apa perasaan Perasaan. Oi, kau tanya aku punya perasaan Yalah 4 hari ni. Perasaan pengantin lelaki dulu. Nervous sih. Kalau kau perasan 2-3 hari ni aku memang sibuk menyambungkan. Malam tadi memang pukul 12 aku meeting. Untuk majlis aku. Pastikan kelancaran itu Ya, itulah dia. Kau tak panggil pun host meeting? Host belum lagi. Host belum lagi. Dia ada dia punya dia. Tanyalah pengantin perempuan. Ada pengantin perempuan. Oi, ada lah. Ucapkan selamat datang je. Selamat datang ke Sinar FM.
Terima kasih. Ya, Syuib sepatu. Wah, janggal je rasa. Okey. Siti Sarah. Ya, Syuib macam sayang. Macam mana rasanya nak jadi pengantin baru ni? 4 hari lagi tau. Itulah dia. Mula awal tu saya rasa macam okey. Saya rasa macam event biasa. Tapi bila dah dekat Lebaran. Dan baru saya perasan, ini dah lagi berapa hari? Dah berapa hari. Lepas tu saya mulalah fikir benda yang bukan-bukan. Lepas tu nak datang sini, saya tak tidur semalam. Dia tak tidur. Alamak. Aku dah cakap dengan dia, you nak on air pagi ni, dia cakap tak boleh tidur. Kau buat apa dengan dia sampai tak tidur? Bukan, tadi meeting Rahim. Maksudnya benda-benda tu dah datang dah. Nak tidur pun berfikir kan. Gas lagi, kita punya tempat, kita punya makanan, kita punya pelamin lagi. Habis kau dah praktis dah? Aku terima nikah. Tak payah. Tak payah. Dia dah nikah. Dia nak sanding saja. Aku rasa orang lain yang kena praktis benda tu. Kau rasa aku praktis buat apa? Tapi segala persiapan tu lebih kurang berapa? 90%? Like 80%? Saya rasa dah dalam 90%. Dah hampir. Hampir. Cuma yang menakutkan tu, yang paling, saya rasa yang paling susah adalah guest list lah. Betul lah. Yang tetamu kan. Sebab tempat apa per head kan. Jadi nak make sure, nak confirmkan kehadiran tu. Betul. Nak confirmkan kehadiran tu satu. Kita, sebab ini satu keraian Sarah dan Syuib. Jadi untuk menjamu orang tu pun Sarah, kalau boleh Sarah nak kita yang datang tu semua happy. Dah test food dah? Dah. Makan insyaAllah terbaik lah. Risau tak kalau ada terlepas pandang orang yang sepatutnya dijemput tapi tak ada jemput? Mestilah itulah dia. Benda yang kita tak tidur tu. Wawarkan lah kat radio. Itu dah public sangat. Tak cukup tempat nanti kalau aku jemput kat radio ni. Okey, tempat tu Sarah, tempat dia Dewan Dewan. So dia boleh memuatkan berapa tetamu dalam satu masa tu? Dia boleh pergi dalam 800-900. Sekali masa tu? Yep. Tak, 900 tak boleh, tak muat. Dia dalam 800. Itu pun dah sangat cram. Tapi kita ambil keputusan untuk berapa? Sekali dalam 700. Yep. Susunan meja berapa banyak? Nanti ceritalah. So 700 tu orang akan tukar lah. Orang akan datang balik. Tak. 700 Sekali duduk. Sekali duduk. Sekali duduk. Pasal ini majlis, dia bukan macam majlis yang betul-betul orang lepas nikah kahwin tau, sanding. Ini sanding saja. Macam anniversary, so kita buat agak simple. Okey. Kejap lagi cerita detail lagi. Boleh. Okey, kejap lagi kita bersama dengan Siti Sarah hari ini. Dengan kami Sepatu Sinar, Biayaan dan Perancangan Kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, hari ini bersama dengan kami, ini dia pengantin baru ni. Bakal pengantin Siti Sarah Raisuddin. Okey. Rahim. Ni Sarah. Nak tanyalah, tapi tahulah idea ni mesti datang daripada Sueb ni. Tapi macam mana yang terpanggil buat Sarah setuju untuk bersanding semula? Wah, soalan macam tak percaya Cik Rahim tanya saya macam tu. Macam mana saya setuju? Setuju. Dia maksudnya macam layankan je ke apa? Layankan. Apa layankan? Yalah, sebab kau punya plan, idea. Maknanya ikutkanlah suami nak. Janganlah pegang perkataan layankan. Bukan. Memang nak jugalah. Dia bukan macam tu. Sebab mungkin ada orang yang tak faham, tapi sebenarnya kita bukan nak orang faham pun. Ini very personal. Benda ni sangat personal bagi Sarah dan Syuib. Which is kita tak pernah meraihkan apa-apa majlis selepas pernikahan itu. Maknanya ini adalah perancangan berdua lah, bersama lah. Perancangan bersama. Bila kita pergi wedding orang, kita bestnya. Okay. Bayangkan aku punya guest list kan ni, ahli keluarga 300 lebih. Buat ahli keluarga je lah. Maksud aku, dulu aku tak boleh nak jemput semua. Ya, faham. Malam kau dah cakap dah. Aku nak berkongsi lah. Yelah, tapi sebenarnya betul. Ada rezeki lebih, buat je lah. Betul lah. Kan? Itu kenang-kenangan. Okey, ini aku nak bagi korang berdua dengar. Kau tadi nak sanding balik tadi? Ulama meremang bulu roma sebenarnya. Siapa yang nikahkan tu? Ahmad Tami Sadega ke? Bukan. Suara dia. Aku ingat nama dia Ustaz Nizar Nazir. Dan aku akan jemput pada majlis aku. Orang yang nikahkanku di majlis sanding, walaupun dah 6 tahun, aku jemput dia lagi. Budak-budak Kompang, kau pakai budak Kompang ni? Apa yang betul yang pastinya bukan kampung kau. Yang macam Kompang-Kompang tu mana ada masa nikah tu lah, masa kahwin. Tak juga ke mu? Wedding. Tak ada Kompang ke? Tak ada. Tak ada dalam perancangan. Alamak. Kau lah ni. Yelah, biasalah bersanding mesti ada Kompang bergerak. Habis takkan nak pakai mulut semua, tetamu semua.
Sanding kena ada kompang. Aku kena masukkan lah ni. Kompang kena ada lah. Tapi nak tanya Sarah. Ya saya. Macam mana boleh perasaan tu boleh menerima lamaran? Alamak soalan kau Yim. Kejap lagi boleh tak nak jawab? Kejap lagi lah. Aku nak tanya kau. Okey, kejap lagi bersama dengan Siti Sarah lagi terus dengan kami. Dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Hari ini bersama dengan kami Siti Sarah Raisuddin ialah Nagi lah. Majlis lagi 4 hari. 26 bulan 2 ni bersanding gitu kan. Apa keteruk sangat yang gagi gagu-gagi. Dia satukan. Okey, tadi soalan tadi. Rahim tanya, kenapa memilih Soeb? Sebenarnya sampai sekarang saya tak ada jawapan untuk tu. Saya percaya ini semua jodoh. Jodoh. Kadang-kadang pilihan kita lain, yang nikahnya lain. Betul, gitu kan. Jadi bukanlah saya tu tak memilih Syuib. Syuib itu tetaplah pilihan hati saya juga kan. Yelah, ketentuan tu lah kan. Saya lebih percaya pada menyerahkan diri pada takdir lah, ketentuan lah. Tapi ada tak maksudnya masa dah nak betul-betul tu masih ada rasa macam was-was, ragu-ragu lagi. Macam iya ke pilihan aku ni, iya ke tidak kan? Macam tu macam sebelum Sarah menikah dengan Syuib sebenarnya adalah beberapa benda yang Sarah buat. Sempat lagi sebenarnya masa tu? Bukan. Bangun malam, benda yang macam tu lah kan. Jadinya meminta lah dan menyerahkan. Alamak, kenapa macam nak nangis sebab benda ni? Tak apa, nangis je. Menyerahkan hidup kita tu. Betul lah. Sebenarnya dan kalau lain lebih detail lagi, kenapa you pilih I? Maksudnya daripada segi luaran lah. Luaran. Kalau hati tu apa semua dia lebih pada dalaman lah. Maksudnya kalau daripada segi luaran ni apa yang tertarik kat Syuib? Luaran tu apa? Physical. Are you saying visual lah, visual. You nak cakap you cute? Apa? Ataupun sifat-sifat dia ke? Dia sebenarnya macam kita kan. Macam kita ni, you dengan I punya relationship, I don't think benda ni pasal physical. Tak, tu yang cakap tu. Kalau ada sifat-sifat Syuib yang mungkin buat sifat lah. Sifat. Bukanlah bila kata ni pergi ke arah fizikal. Okay. Sifat-sifat dia ni penyabar. Itu betul lah. Dia punya sabar dia sabar yang teruk. And maknanya kalau kena pukul ke apa pun dia diam ya. Dia diam. Dia dah 3 kali kena sepak tapi dia diam. Takut. No, I'm joking. Saya bergurau. Syuib ni orang yang sabar. Sebab Sarah suka test. Macam kau tak ada hak nak kongkong aku. You are not my parents. Betul. Tapi dia punya adab dengan mak bapak Sarah tu satu benda juga yang Sarah beli. Itu memang betul lah tu. Itu benda utama tu. Dan apa lagi yang Sarah sangka tak dia akan botak macam ni? Itu jauh. Sebenarnya tak. Sebab dulu masa dia kawan dengan Sarah, rambut lebat. Rambut dia panjang kan. Masa syuting aku dulu rambut panjang. Macam Nosin Rambut tebal kan. Dah kejap lagi kita sambung lagi cerita pasal anniversary sanding aku ni. Kejap lagi. Masih lagi bersama dengan Siti Sarah. Sepatu Sinar BSN, realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Hari ini kami bersama dengan Siti Sarah Raisuddin, bakal pengantin baru majlis anniversary sanding Soeb. 26 hari bulan ni. Tapi ni hashtag janji Syuib Sarah ni apa ni? Alamak, kau ternampak juga benda tu. Itu sebenarnya dia macam ni. Masa aku nikah tu ada berjanji jugalah. Pasal yelah, setiap perempuan mesti nak ada majlis sanding tu. Betul. Jadi masa tu tak boleh nak buat. Masa tu buat nikah je cakap InsyaAllah kalau ke depan ni ada rezeki akan buat majlis sanding. Tu janji kau. Itu janjinya tu. Tapi tak tahu bila. Maknanya rezeki tu Allah cakap okey tahun ke-6. Ini ada itu yang buat tu. Maknanya kau ni menepati janji lah. Itulah dia. Alhamdulillah lah. Baguslah. Nak komen apa? Terima kasih sebab sudi menepati janji. Habis hashtag tu kalau orang pergi sana ambil gambar kena hashtag tu. Terpulang boleh lah. Supaya nanti bila kita klik kat situ dah tahu itu majlis sanding tu kan. Hashtag janji Syuib Sarah. Okay. Janji datang lah. Aku lebih pada nak tengok MC tu. Aku lebih pada nak tengok MC. Sebab dengar MC tu termasuk. Termasuk. Kau untung lah kau. Nak tengok live.
Bu. Ya. Okey kan Rahim jadi kita punya MC. Rahim MC? Ya. Rahim MC. Okey, bestnya. Saya dapat bayangkan betapa seronoknya. Lepas biasa orang nak tengok bayar tiket, ini datang. Oi, lepas kau tolak tu aku ambil job tu. Ibu, nak cakap apa ke untuk majlis itu ni? Lagi 4 hari tau. I nervous. You nervous ke you ngantuk sebenarnya? I nervous. Dia tak tidur malam tadi. Yelah. Bukan baru first time, maksudnya dah kahwin. Pun masih ada rasa maksudnya. Macam cakap tu lah, bila kita panggil orang datang rumah, macam tak payah ramai, tak payah 700 tu. Kalau kita panggil Cik Rahim, Kak Kolin, Jeb, kita mesti nak masak sedap. Maksudnya persiapan lah. Lebih nervous pada persiapan. Nak pastikan tetamu tu puas hati. Sebab kalau atas stage mungkin Sarah dah tak ada nervous. Sebab Sarah dah tentu menyanyi. Nervous. Nervous tak? Nervous. Sebab ini atas pelamin. Lagi nervous. Yelah, betul lah. Tapi sebenarnya kan, seronok dia punya perasaan. Berbunga-bunga. Semalam Syukib rehearsal untuk nyanyi. Kau nyanyi Nyanyi. Sedapnya suara dia. Aku cakap, apa hal ni Lagu apa kau nyanyi? Aku Lelakimu. Nyanyi sikit yang Lelaki lagu lagu Virza. Asal kau tak nyanyi lagu kau kat Indonesia tu Tu tak kena. Tu tak kena. Ais Dondon? Tak kena. Jadi lagu Aku Lelakimu tu kena lah. Macam mana tu? Mungkin bibit lirik itu sikit lah. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berfikir. Saat mungkin kau berpaling. Saat tu bukan nama. Saat tu waktu berfikir. Waktu. Dia macam tu lah lirik dia. Lirik dia memang sedap lah untuk bagi perempuan. Kena hafal lagu ni lah liriknya. Okey, kejap lagi kita nak cerita sikit lah pasal majlis Indonesian Standing ni. Boleh sikit. Okey, dan kejap lagi ada motivasi pagi ulangannya ya. Terus dengan kami Sepatu Sinar. Saksikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Hari ini kami bersama dengan Siti Sarah Raisuddin, pengantin baru 26 bulan 2 ni nak bersanding dengan Song App. Aku pula tu kat situ. Sarah, berbaki lagi 4 hari je lah untuk sampai ke hari yang paling bersejarah lah hidup. So harapan Sarah lah untuk majlis ni. Harapan Sarah semoga semuanya berjalan dengan lancar. Berjalan dengan apa yang kita rancang. InsyaAllah. Amin. Ada tak artis yang buat persembahan nanti? InsyaAllah ada. Ada. Bagilah tahu. Angah ada, Emissus insyaAllah. Awi insyaAllah. Datuk Siti pun insyaAllah akan datang kot. Harap lah jemputan dah diberilah kan. Dan Rahim akan menyanyikan lagu. Tak payah. Itu memang tak payah. Aku akan buat silap mata. Aku dah ambil kat abang tu meja tu lagi. Tapi kali di meja orang duduk tu. Akan terbangkan. Aku sekarang pantang tempat meja nak buat silap mata je. Macam kau juga pantang ada kain nak hilang aja. Okey, itu harapan Sarah. Sama juga dengan harapan aku semoga majlis tu berjalan dengan lancar dan harap semuanya datang tu seronok lah. Aku sebenarnya buat majlis ni bukan apa, untuk berkongsi kegembiraan. Itu sahaja. Macam artis-artis yang buat persembahan tu memang kau pilih ke ataupun tak, maksudnya yang macam Awi, Siti ke dia orang sendiri secara sukarela datang nyanyi? Dia orang tak perform lah, dia orang datang. Tu invitation. Tu invitation. Kau ni suka salah fakta. Masa dia orang duduk aku paksa dia nyanyi. Itu ceritanya. Kau dah cakap ni tak datang lah dia orang. Jangan. Tak apalah, harapnya berjalan lancar. Okey, dan jangan lupa juga pasal nanti masa majlis tu, kalau nak tengok perjalanan majlis boleh mengikuti Instagram Sinar FM dan juga Facebook Sinar FM. Dekat Facebook Sinar FM mula pukul 8 kita akan buat live update. Lepas tu besoknya kerja jangan lupa. Pasti. Aku dah rancang pun untuk hari Senin tu masuk kerja pakai taksido. Baju kahwin pakai gitu. Taksido tak apa, jangan kau tak sedar. Tak sedar aku dengan Rahim pula kau bukan tahu aku buat panel ni. Okey, Ibu, kita nak ucapkan terima kasih kepada Terima kasih Sarah. Terima kasih Sarah. Ibu pada sudi pagi ni datang, mata dah mengantuk. Terima kasih Sinar FM. Terima kasih sayang sudi bawa I. Okey. Alright, nanti macam biasa jam 9 kita ada nak tahu ambil tahu kita aku ada nak makan nasi kau.
Nasi minyak sedap. Sepatu Sinar, realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, sekarang ni kita berada di NTAT. Nak tahu, ambil tahu. Pasal apa? Nak cerita pasal ikan dekat korang. Alamak. Kenapa ikan? Ikan ni sebenarnya dia tak ada kelopak mata. Ya ke? Dia tak ada kelopak mata dan kalau dia tidur sebenarnya mata dia terbuka. Ai. Nah. Macam dah tidur air masuk mata. Itulah handanya ikan. Lepas tu dia duduk dalam air. Ikan memang tak ada kelopak mata. Tak ada kelopak mata? Tak ada. Dia masuk macam profesor. Tak, ini memang betul. Yelah, itu nak kongsi. Tapi yang peliknya dia tidur mata dia tak tutup. Ikan tidur mata buka. Ikan memang tidur mata buka. Yelah. Tak rasa pelik ke? Sebab yang menutup mata kita kelopak. Bila dia tak ada kelopak, maknanya memang nampaklah mata dia. Yelah, logik lah kau. Kau ni. Fikir macam mana cara kau fikir? Atau aku malas sangat nak ambil tahu ni. Benda dia simple banyak. Bukanlah, ini perkongsian lah. Pokoknya tak tahu kan ada kelopak mata. Habis bila kau cakap ikan tidur buka mata, memanglah tak ada kelopak. Tak ada benda yang nak tutup mata dia. Betul. Patutlah lembu ada kelopak mata. Lepas tu dia kalau dia tidur tutup mata. Betul lah, kelopak tu. Fungsi kelopak. Kalau kelopak air lain. Itu lopak. Itu lopak. Kelopak tu macam kau kelopak tu. Maksudnya kau ke sana. Aku bawa motor kelopak air aku. Kan. Lain saja. Letak pancaran sikit. Okey. Tapi ikan hidup lawan arus kau tahu kan? Ikan ni dia punya hidup lawan arus. Orang jangan lawan arus. Dia melawan arus. Ikan tu. Kalau dia ikut arus, hanyutlah dia. Tolak dia arus. Aku kan dulu kan cakap aku menangkap ikan. Jangan sampai aku cerita kau tahan dulu. Tak payah. Aku dah tahu dah cerita. Itu sifat ikan orang panggil ikan putih. Dia dah masuk sikit dah cerita. Tak payah. Tak boleh sebab aku pakar kat situ. Dia kalau cerita menyauk dia ni 500 kali dia akan ulang cerita tu. Okey, itu saja Ikan tak ada kelopak mata. Kalau ada pertandingan ikan putih tangkap, aku naik podium. Dan dia tidur, matanya terbuka. Itu saja. Sekali lagi ada sepatu Hello. Terus dengan kami sepatu Sinar. Impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, Jeb, Rahim. Malam ni kita bakal bersiaran langsung lagi di meja bulat sepatu. Cuma malam ni kita nak bagi tahulah. Untuk segmen pertama macam nak bagi tahu tapi macam nak nosi kan? Nak bagi tahu ke nak nosi kan? Apa? Guest artis? Bukan, dekat segmen pertama tu. Minggu lepas kita main magic. Okey. Nak bagi tahu tak? Rahsia lah. Rahsia. Orang tahu kita mesti buat sesuatu benda ni. Ini kita gantung lah. Okeylah. Tapi untuk kita punya guest artis kita akan panggil Awal Asyari. Bertepatan dengan kita punya topik lelaki metroseksual. Macam Jeb cakap tadi lah, muka dia tak kena dengan metroseksual. Kita bawa yang kena lah. Okey, untuk kita punya wira sepatu kita akan bawa Angkatan Pertahanan Awam. Jepam. Dulu Jepam, sekarang bukan Jepam lagi dah. Sekarang Angkatan Pertahanan Awam. Okey, dan untuk kita punya bakat sepatu kita akan bawa freestyler. Main bola tu. Raja styler tu. Raja. Kau ada nak komen apa-apa ke dekat Angkatan Pertahanan Awam tu? Aku nak tanya sebab dia orang tangkap ular kan. Aku nak tanya pengalaman. Kau memang tak ada lain. Kalau Jepam tu ular je lah kau ingat. Yelah tak. Sebab aku kan tak boleh takut. Aku nak tanya macam mana keberanian dia orang tu. Siul. Ya. Dia ada patuk bibir kau. Bila je dah patuk dia melekat, itu jam kau tangkap. Bahaya. Bibir dah bengkak je. Jangan buat hal. Malam ni kita tanyalah yang pakar. Yang betulnya. Kau cerita ni pun aku dah seram lah. Okey, jadi jangan lupa malam ni pada pukul 9 malam di saluran Astro Prima dan juga Mustika HD. Pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, sekarang masanya untuk sepatu Hello. Jom kami hello. Encik Mario. Encik Mario, ni berkenaan dengan tempat ni lah, tempat wedding ni. Putrajaya Marina Borak Ombak. Okey, saya mungkin nak perlukan tempat tu untuk ada majlis. Majlis untuk siapa? Untuk Rahim. Hai bang. Oi, tak lah. Suruh kena kat alamak.
Dia pendengar radio Sinar lah. Aduh, kau ni Rahim, aku beritahu kau Mario ni kalau kau jumpa kau cakap, "Woi, ini tak sama ada kaki pukul, naik kereta." Ganas muka dia. Tapi bila dia senyum manis. Ada orang macam tu Biasa je. Biasa aja. Biasa je. Bijak membijak. Tak boleh kena lah. Aduh. Dah apa nak borak ni? Tadi baru dia cakap tadi, kasih panas ni berada, dia mesti rentap ya. Bang, ini saja je kita orang ni sepatu Sinar ni nak ucapkan selamat pagi lah. Selamat bertugas. Bertugas pagi hari ni ya. Ya, saya berada macam biasa. Ada important kan on this Sunday punya wedding. Kita patutlah kena awal sikit. Ada Maji. Okey, dah terlanjur kita call ni. Walaupun tak jadi pranknya, kita bagi laluan lah untuk cakap selamat pagi kepada siapa saja. Okey, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar Sinar FM supaya mereka tetap terus mendengar Sinar FM. Especially untuk Sinar Sepatu Pagi. Suara DJ lah. Okey bang, selamat bertugas Terima kasih. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Abang ni kalau cara cakap ni, dia cakap benda yang penting ni. Memang dia memang jadi macam gitu. Aku masa first time jumpa abang ni marah ke aku ke? Aku dah terlambat ke? Aku sedok. Jadi bercakap je duit ni. Dia tak cakap benda sia-sia. Dia bagian apa Dia memang in charge untuk lampu. Bukan tempat wedding tu. Dia memang jaga tempat. Kalau orang nak booking apa dengan dia lah. Dengan dia lah. Berurusan dengan dia. Berurusan dengan dia. Okey, itu saja sepatu Elo. Tak jadi pula prank hari ni. Kau lah bagi orang. Kenal lah suara kau Rahim. Nak suruh Jeb. Aku boleh. Jangan melepeh dia tu. Dia tersebut nama company dia habis. S-Place habis. Sepatu Sinar and realisasikan impian anda dengan produk pembiayaan dan perancangan kewangan BSN terpilih dan berpeluang memenangi BSN SSP bernilai lebih daripada RM300,000. Okey, di hujung jam 9. Cantik. Wah, kau sambil nyandor tengok kecilik Kau sambut macam tu cantik. Itu dia. Yep. Mana bila masa dah berjalan mana kau punya wedding pun semakin hampir Kau tak risau ke? Risau. Itulah berdoa banyak-banyak semoga lancar lah. Okay. Penanggar semua dah ada Penanggar dah ada, kompang dah ada. Tapi kau cakap kompang kita dah aku kena request kompang tu tak? Mestilah, takkan kau nak upah naga. Aduh kau ni. Kompang lah. Itu kena bergendang. Yelah. Betik yang lupa beli. Untuk apa? Yelah, nak cucuk bunga mangga. Betik tu. Betik. Orang nak cucuk bunga mangga. Aku takut benda-benda kecil ni kadang kau terlepas pandang. Yelah. Padahal itu yang penyeri majlisnya. Betul-betul. Okey, Yim. Kata-kata untuk pendengar Yim. Silat dah, silat. Betul kau pesan dia kena ada silat. Sebab kata aku ada recommend lah. Siapa ni? Silat depan aku ni. Tak payah. Kelang kabut aku punya ni. Sebab dia bawa belajar ni dengan budak dalam Istar tu. Bruce Lee. Ryusei nama dia. Okey, ada kata-kata untuk pendengar Rahim. Ada ini. Silakan. Payung tidak mampu menahan hujan, tapi dengan berpayung kita mampu berdiri di dalam hujan tanpa menjadi basah. Belum lagi. Belum. Begitu juga dengan keyakinan. Mungkin belum tentu membawa kejayaan, tapi ia mampu memberi kita kekuatan untuk menghadapi cabaran. Lain macam lah. Itu fungsi dia. Dia hampir sama dengan payung. Itu betul lah tu. Itu benda-benda yang orang boleh berfikir kadang-kadang. Kata-kata daripada Rahim ni, memang dia sebenarnya kita jangan sekadar dengar. Betul. Kita kena kupaskan. Kena betul-betul faham. Yes. Ada manfaatnya. Okey. Ini kalau ada salah silap daripada kami daripada pukul 6 tadi, kami mohon maaf. Jumpa lagi insya-Allah besok. Pukul 6 pagi. Confirm. Yes. Jangan lupa malam ni Meja Bulat Sepatu live pukul 9, Astro Prima dan juga Mustika HD. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.